Layanlah saya, Cairo Lazari 19. Layanlah saya, Sat. Setiap orang pasti memiliki kereta idaman masing-masing kan? Walaupun tak semua orang, tapi majoritinya pasti akan ada yang daripada kecil lagi teringinlah nak ada kereta tu. Macam saya waktu kecil-kecil dulu, saya minat Dodge Charge ataupun Dodge Challenger. Sebab design dia sangat kemas dan nampak garang macam tu. Macam macam tu. Sampailah saya beranjak usia ke arah remaja macam tu, saya pun meminati BMW. So sejak saya remaja, saya meminati kereta BMW sebab design dia pun nampak garang dan smart. Tapi lepas member saya cakap BMW kalau pakai nampak awam, dan benda tu betul. Yang saya nampak bila saya keluar pekan, ramai yang pakai BMW. BMW tetaplah ramai orang pakai. So nampak awam kat situ. Dan sekarang ni saya pun kembali ke habitat asal untuk meminati Dodge Challenger ataupun Dodge Charger. So episod kali ni saya nak buat Dodge Challenger. Saya nak lukis kereta tu dan buat dia timbul yang menyala. Entah. So, let's go. Sini ya. Lakaran sudah siap. Jadi, seterusnya kita perlu letak papan dekat dalam dia supaya dia lebih keras. Sebab dekat luar ni kita akan letak filler, kita akan letak lampu. Lepas tu kita akan saja kita tengok je lah ni. Bila dah siap tebuk dan sekarang masa untuk buat putih filler. Inilah putih filler. Nampak je macam ni kan. Kamu ingat saya guna satu ni je ke? Ni, banyak ni tahu. Tengok betapa banyaknya saya spam duit untuk konten ni, untuk menjayakan konten ini. Lepas tu pula buat-buat kan tak dapat duit pun. Betapa, tolonglah subscribe lah. Layanlah saya, Sat. Share lah video ni. Teruk nak buat. Makan modal banyak. Sebelum kita nak sapu putih filler ni kan, kita kena cat dia dulu. Ini adalah cat rumah. Sebab putih filler ni kan, kalau dengan cat rumah, cat dinding, simen, baru dia lekat. Sebab ini kan canvas. Saya tak jamin lah dia akan lekat. So kita kena cat dia dulu. Kita cat cincai-cincai je. Lepas tu pula kita kena tunggu sampai ia kering. Bila dia sudah kering, barulah kita boleh letak putih filler. Putih filler. Lepas tu lah kita kena tunggu dia kering di bawah sinaran lampu matahari. Alamak, dah malam. Kita kena siang. Saya punya tangan pun dah macam zombie. Dan sekarang ni kita kena pergi keringkan dia. Dah kering. So, kita baru letak satu lapisan. Kita kena letak lagi. Sampailah dia bukit tinggi macam ni kot. Banyak saya gunakan putih filler. Ini betul-betul satu kerja yang membazir. Tapi ini bukan membazir. Ini lebih kepada investment. And I am unbelievable. So kita kena letak lagi. Okey, kita kena jemur sampai dia kering. Okey, dah kering. Saya pun tampal jemur sampailah dia membesar macam ni dan keras macam ni. Tapi keras macam ni pun dia tetap macam terkopak sikit.
Mari sini saya tunjuk ni. Kamu nampak tak tu? Dia macam terkopak sikit kan. Mungkin sebab tak cat lagi kot. Tapi yang ni kalau jatuh pam memang habis lah. Memang harus runtuh habis. By the way, saya buat konten ni. Masa saya buat konten ni, saya buat konten ni. Sementara nak tunggu dia kering, saya buat yang ni dulu. Lepas tu pula saya nak tunggu yang ni kering, saya buat yang tu dulu. So, apa? Boleh lah. Daripada buang masa saja. Dan sekarang ni kita perlu buat satu lagi lapisan. Kita hanya perlu gunakan separuh sahaja. Separuh lagi kita simpan untuk cover yang mana ada cacat celah. Kita perlu gunakan separuh je lagi. Last round, kita kena bagi dia kering. Siap. Dan sekarang ni kita kena jemur, bagi dia kering. Dan ini adalah last layer. Lepas ni hanya perlu touch up pakai yang ni sikit je. Dah tengok sikit lah. Dah lah yang ni last lah. Hai. Saya habiskan 5 tau. 5 putih filler untuk buatkan benda ni je. Ini sungguh menakjubkan. Pembaziran besar-besaran. Dan sekarang belum siap lagi, tapi lihatlah betapa cantiknya ya. Walaupun belum lagi diukir. Dan sekarang adalah masa untuk saya mengukir bagi dia nampak lebih kemas dan cantik. Saya rasa memang tak sempat lah untuk saya siapkan lukisan ni pada hari ini. So kita sambung di episod yang akan datang minggu depan. Sebab saya kena konsisten. Saya kena post setiap minggu. Kalau tidak, nak tunggu dia siap, mungkin minggu depan baru boleh post. So itu sahaja untuk minggu ini. Yasakani no Magatama. Habislah. Ini kalau kantor dengan mak ni memang benar-benar biji mata.